Mansur Ahmad 2015 sampai 2018. 3 tahun lebih. Best. Best lah. Kerja Dia, memang dia seronok lah. boleh cerita tak sikit macam surface lah. Apa yang disurveynya? Survey Antara- mostly basic. Masa tu soalan tu projek dia tanya pasal politik. Dia tengok projek. Ada projek yang pasal kereta lah apalah. Tapi main projek masa tu yang kuat pasal politik lah. Politik high level politik. Pasal masalah high level masalah setempat. Faham? Macam contoh kawasan tu ahli parlimen dia, adun dia macam mana buat kerja ke tak. So bila kita dah main bidang ni memang nampak dalam politik ni is hidayat tu. Sebab kita jumpa orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Sepatutnya ahli parlimen kan, orang-orang yang bertanggungjawab kan. Allah Ta'ala dah pilih dia, lantik dia sebagai dia pemimpin, dia kena jalankan tanggungjawab dia. Tapi tak mana. Tapi cerita dia tak mana, tak sampai, tanggungjawab tu tak sampai. Sebab aku banyak jumpa orang susah. Sedih babe. Sedih. Macam-macam lah perjalanan tu kan. Allah. Momen yang kau rasa paling tak ibu bang, paling sedih lah masa buat survey tu. Apa yang kau boleh kongsi? Allah, yang paling sedih masa tu dekat benda ni berlaku dekat Kelantan tau, dekat Kuala Kerai tak silap. Kat Gucil. Kat Gucil tak silap, Abang Masyarakat Selamat tak silap, kat Gucil dekat Kelantan. Kat Gucil sekejap tapi yang pasti daerah Kuala Kerai lah. So memang masa tu sedih tau. Kita orang buat kerja, kita door to door kan, bagi salam.